Kedah Darul Aman. Tahukah anda, negeri Kedah Darul Aman bukan sekadar negeri jelapang padi Malaysia. Ia juga kaya dengan sejarah, keindahan alam semula jadi dan tempat-tempat menarik yang menanti untuk diteroka. Jom kita terokai 10 tempat menarik di Kedah. Langkawi terkenal sebagai permata Kedah. Langkawi menawarkan pantai bersih, air laut jernih dan pelbagai aktiviti menarik seperti menaiki kereta kabel di Gunung Marcincang, serta melawat Skybridge yang Newfoundland. Gunung Jerai, gunung tertinggi di Kedah ini, menjadi tarikan utama bagi pencinta alam. Udara sejuk dan pemandangan sawah padi menghijau dari puncak menjadikan tempat ini sesuai untuk menenangkan fikiran. Pantai Merdeka, tempat santai hujung minggu yang popular. Di sini dah sekadar boleh menindak pusat angin laut, cuba makanan laut segar dan menaiki bot ke Tanjung Rawai yang berada bertentangan dengan Pantai Merdeka. Masjid Zahid. Masjid ini menjadi di antara masjid tercantik di Kedah. Seni bina Islamik klasik ini menjadi mercu tanda utama negeri Kedah dan destinasi wajib untuk pencinta sejarah. Muzium Negeri Kedah terletak berhampiran Masjid Zahid. Muzium ini menyimpan pelbagai khazanah sejarah negeri dari zaman Kesultanan lama hingga era moden. Semuanya dipamerkan untuk tatapan pengunjung. Hutan Nikul Sungai Sedil terkenal dengan Canopy Walk terpanjang di dunia. Tempat ini sesuai untuk pencinta alam dan aktiviti masak. Bunyi sungai dan kehijauan hutan memberi ketenangan sepenuhnya. Pulau Payar Marine Park terletak di perairan Langkawi. Taman laut ini menawarkan pengalaman snorkeling dan menyelam yang menakjubkan. Airnya jernih dan dipenuhi ikan berwarna-warni. Rumah kelahiran Tun Dr. Mahathir Mohamad, sebuah rumah kayu tradisional yang menjadi tempat lahir Perdana Menteri keempat dan ketujuh Malaysia. Di sini, pengunjung dapat mengenali perjalanan hidup beliau dari awal. Lembah Kucing, tapak arkeologi tertua di Malaysia yang menyimpan peninggalan sejarah kerajaan Hindu-Buddha berusia lebih 1000 tahun. Bukti sejarah ini menjadikan Kedah antara negeri tertua di rantau Tasik Bedu. Tasik buatan manusia yang dikelilingi kehijauan hutan tropika. Lokasi ini sesuai untuk aktiviti memancing, berkayak dan penginapan ekoresort yang mendamaikan jiwa. Itulah 10 tempat menarik di Kedah dalam Part 1. Setiap lokasi menyimpan keunikan tersendiri. Jangan lupa like, share dan follow untuk Part 2 nanti. Jom terokai Kedah, negeri yang penuh keindahan dan sejarah.